Okay, Assalamualaikum semua. Ducati ni tahun bila dan berapa cc ni? Dia kalau ikutkan motor ni Hypermotard model 821. Dia keluaran dia Ducati buat keluaran pada tahun 2013 sampai 2016 saja. And then yang ni motor saya pada tahun 2014 lah. Saya beli motor ni dah setahun lepas, dah setahun saya pakai. Sebelum tu saya pakai motor biasa je 250, iaitu KTM Duke V2 250. And then saya upgrade tahun lepas lah ke 800cc. Dan untuk motor ni memang special lah, sebab saya sebenarnya saya punya karakter motor yang saya minat tu motor naked dan motor yang agresif lah. Dan motor ni ada semua benda yang saya nak tu, dan dia memang agresif dan orang panggil liar lah. Sebab bila saya naik yang masa sebelum saya upgrade, saya naik Duke tu power dia ada, cuma power dia ada limit lah 250 kan. So bila saya nak upgrade ke cc yang besar, saya rasa instead of saya ambil 600cc, saya terus ke 800cc lah. Dan motor ni to be exact dia 821cc dan power jugalah. Kalau ikutkan horsepower dia dalam 110 dan dia punya torque dia 89 Nm torque. And then kalau untuk city punya ride memang berbaloi lah. Saya boleh recommend lah kalau orang, tapi biasanya untuk orang-orang yang dah biasa bawa 250 boleh cuba bawa motor ni. Kalau untuk highway punya ride tu dia kena tahan angin sikit lah, sebab motor ni memang naked. Ni pun which saya pasang sebab saya nak tahan angin lah. So bila bawa 160, 180 tu boleh tahan lah, boleh tahan long term lah. And then kalau bawa dekat city, dekat bandar-bandar memang paling selesa lah, sebab motor ni memang direka khas untuk bawa dekat pekan-pekan. Macam tu apa yang boleh saya cakap. Okay. Dari segi maintenance? Okay, dari segi maintenance, okay, saya beli motor ni dulu second. And then pada waktu saya beli tu memang owner lama jual, dia dah lama park lah motor ni, kiranya dia dah lama park motor. And then dia dah lama tak buat maintenance. Memang saya beli pada waktu tu, saya memang sebab saya minat motor ni, saya mau belilah. Saya beli second masa tu dekat area Seri Kembangan dengan owner tu. Saya survey dekat Facebook apa semua. And then dari segi maintenance tu memang kalau buat full major service dia semua paling kurang lah, paling kurang 5,000 tu kena ada. And then kalau campur-campur tambah tolak, kalau ada perlu tukar yang mana yang perlu servis, maybe boleh standby lah 5 ke 7,000 lah, lebih kurang lah. Tapi 5,000 tu paling kurang lah. Maybe kalau boleh dapat lagi murah pun maybe 4,000 lah kot, 4,000 lebih lah kalau tak ada banyak benda yang kena tukar lah. Tapi itu standard lah harga untuk Ducati. Itu untuk full major service lah, dia semua lah, dia semua service orang panggil. And then untuk model-model Ducati yang lama-lama kebanyakannya pakai timing belt. Dia tak macam Ducati yang baru-baru, kebanyakannya pakai timing chain. So macam timing belt ni dia lah 30,000, setiap 30,000 ikut model 30,000 dia kena tukar. So masa saya beli tu mileage motor ni dalam 35,000. So memang pada waktu tu owner cakap dia tak buat lagi Desmo. So memang saya beli tu saya dapat nego harga lah, saya dapat nego harga sikit. Dan saya buat Desmo full service semua, supaya bila saya bawa dah setahun saya pakai ni memang rasa okey lah, sedap lah. Karakter motor ni adalah dia punya liar, dia punya agresif tu adalah. And then saya boleh cakapkan kalau orang yang nak cuba kalau dia jenis yang bawa dekat pekan, and then sometimes dia nak masuk dekat highway pun, motor ni recommended, boleh cuba. Dan dia boleh katakan laju lah. Walaupun dia tak selaju motor-motor model yang macam yelah Panigale ke apa kan, tapi boleh catch up lah. And then boleh merasakan lah power of Ducati tu. Okay, owner kan. And then dari segi yang perlu lepas 6 bulan dia maintenance dia setiap 5,000 kena tukar minyak hitam ataupun 6 bulan. So saya dah tukar yang pada bulan Januari ke bulan Februari saya tukar. Lepas 5,000 saya bawa, sebab motor ni boleh katakan saya bukan bawa hari-hari lah. Kalau pergi kerja 5 hari tu, maybe 3 hari saya bawa motor ni, 2 hari saya bawa motor lain, macam tu lah. So mileage dia gerak cepat juga lah. So dah sampai 5,000 lepas saya beli tu, saya tukar masa tu dia pakai 3 botol saya pakai fully. So adalah tukar engine oil apa semua, and then tambah tolak dalam lebih kurang lah 500 lebih kurang.
Itu untuk interval servis macam setiap 5,000 semua lah. And then tengoklah dia punya harga tu, tengok pada kedai lah. Tapi ni lingkungan tu lah, maybe 400 lebih ke 500, 600. Tengok berapa kedai bagi quotation lah. Macam tu lah. Rantai pun semua pernah tukar sprocket? Rantai saya tukar. Rantai ni saya tak tukar sprocket lagi. Tapi sebab saya masa tu rantai saya dah teruk jugalah. Tapi rantai standard size 525 dalam, tengok jenis lah. Kalau RK murah sikit daripada DID. RK dalam 340, 350 macam tu. Tengok jenis. Kalau DID maybe 400 lebih. Itu rantai lah. Kalau sekali dengan sprocket, sprocket tengoklah. Dia kalau ikutkan, saya ada tanya sebesar dengan kedai. Kalau untuk model Ducati lah, kalau untuk Hypermotard ni, untuk rantai dengan sprocket sekali tukar, tengoklah dalam 1,000 lebih lah, lebih kurang. Sebab sprocket tu yang mahal, rantai tu 300-400 lebih je. Macam tu. Absorber semua sama lagi? Semua original lagi. Absorber, suspension semua still sama lagi, tak ada tukar. Yang ni lah, windshield ni pun saya beli asing lah. Saya beli windshield, saya beli dia punya tapak tu, and then saya pasang sendiri. And then exhaust lah, exhaust pun yang tu slip on je. Exhaust slip on Axis Project. Yang tu pun saya rasa berapa ratus lah, lebih kurang hampir 1,000 lah saya beli. Tu pun slip on je. Kalau full system saya rasa lagi mahal lah, maybe 1,000 lebih, 2,000 lebih. Kadang ada yang sampai 5,000, 6,000 pun ada, tengok jenis lah. Ini yang ni jenis ada bunyi lah kalau pasang ni. Kalau yang standard tu ada bunyi juga, tapi bunyi dia biasa-biasa lah, dia tak garang sangat. So yang ni bunyi je masih boleh ni lah, kuat jugalah bunyi dia. Saya dah pasang silencer juga. Masa saya beli, bukan saya kasar lah, owner lama masa saya beli tu, saya beli second juga. Saya beli exhaust second, and then dia jual sekali dengan silencer. So dia cakap sebab yelah bunyi kuat, dia pasang silencer tu lah. Itu je. Yang lain tu je lah yang saya tukar. Side mirror pun, yang ni side mirror biasalah, aftermarket murah lah. Side mirror ni dah RM50 je. Kiri kanan. And then lampu pun sebenarnya asalnya lampu kuning, halogen. Tapi sebab saya dah tukar lampu putih, lampu LED, so lagi lawa lah, lagi cantik lah. Lain-lain aircon pun ada lagi, saya tak buang sebab saya suka pasang aircon lah. Sebab kadang-kadang bila bawa laju, air tu merecik ke atas, saya biar je. And then saya rasa yang tu lah, horn je saya tukar je lah. Sebab horn lama bunyi dia tak apa-apa, kadang-kadang dia bila tekan tak bunyi. So saya tukar horn yang macam horn lori lah, bunyi dia kuat lah. Macam tu je. Lepas tu lain-lain, yang tu je saya rasa yang saya tukar. Lain tak ada apa-apa lah. Asalnya memang macam ni lah dia punya motor. Bila saya beli exhaust slip on slip on Axis Project je. Yang ni lebih kurang lah, tak sampai 1,000 lah lebih kurang. Slip on je, dia tak full project, tak full system lah.